Tunggu mak kita balik. Diorang pergi makan. Kita makan dululah kat luar ni. Apa yang ada? Piang. Mana piang? Nak. The next day. Selamat pagi di kampung. Sekarang kita dekat kampung. Dengar tak bunyi tu? Makan apa, dik? Ada Nescafe, ada kuih tiaw goreng, ada... Siapa ni? Ada siapa ni? Goreng. Tadi kuih tiaw ni mi goreng pula. Mak lama-lama Nak buat TO jap. TO teh dia, mak? ada. Okey, kita nak buat TO jap. Ni. Breakfast pagi ni. Ha? Dia tak ada apa. Tak asal apa? Tak buat apa? Bola. Bola je. Sedap tak Family? Family tak ada. Kecoh. Sedap ni. Ajar. Tak ada. Ha. Adik makan apa tu? Tak ada. Mak, adik makan apa? Hijau, hijau. Sayur tu. Ingat ni makan tu kotak. Tak. Dia kena masak ni, Kak. Udang ada tu, dia air udang ni kena. Udang. Semalam ambil mi daging juga. Tak berapa sangat. Daging tu bukan daging asli. Kalau daging asli kita masak je. Kita beli daging tu, kita masak dia. Ini kalau Ni ketiau. Sana ke kosan apa je? Sejam je. Tak jauh. Dari kosan tu, dari tu tingkat. muka-muka yang rancangan tu dalam kawasan. Balik kampung. Betul. Dia kalau nak jam pun traffic light tu. Traffic light Kuala Selangor tu. Kalau tak ada traffic light tu kejap je. Mana kalau Orang bandar ni. Minta ke apa? Kita sungkai tu kalau ikut Minta ke permen. jam. Semalam kita pergi dia kat traffic. Daripada Kuala Selangor ke Intan 80-70 km. Tak jauh pun. Di badan tu. Kau dia lapar ke? Tak. Okey. Lintang. Datang. Berapa? Apa lah? Datang dengan Buloh, Kalau lintang. terus ke Kuala Selangor. Kerana semua tu. Dia habis sampai mana ni? A few inches later. Kita nak pergi apa? Pasar. Bawa Cik Anu. Cepat. Juga ni. Mana waktu? Tibu nak ikut. Tinggal dia. Atuk nak ikut. Tinggal lah tu. Cepat. Tinggal malam. Abang nak ikut. Malam awak. Ha? Biarlah. Tinggal lah. Oh dia. Ha? Ni apa? Cepat. Bayar ni. Jalan. Ya. Bayar kita nak jumpa Yarun Nidam ni dia kan banyak cerita. Saya lah tu tak berlari ni kita. Yang mana ikut? Mana tak sibuk tu? Nyibuk je dia mana? Mirror ada. Betul ha. Di sini. Duduklah tengah tu. Okay, jom kita pergi pasar Lambak Sungai. Jom. Tengok ada tai tak? Dia sebut tai. Ha. Sedang berarti. Jom. Sibuk. Tebuk je. Kasut tu betul tak? Betul lah kasut tu. Betul tak kasut tu? Ha? Ha. Jom. Buah. Dia lepuk abang. Oh, kemain ni.
Daun tilam? Daun tilam bujang. Ha? Beli ya? Beli ya? Berapa ringgit? Ha? Mana? Dah. Mana jalan? Mak gana? Mak ada dia punya favourite dia. Oh, sana makanan. Makanan kat sana tapi dah kenyang. Buang. Udang. Udang masak lemak dengan Mak masak udang kat mak. dengan ayam masak ayam green chili kot. Ayam green chili. Buang lah. 15 lagi longan, 2 kilo 15 lagi longan. 2 kilo 15 longan, 2 kilo 15 longan, 2 kilo 15 longan. RM5, sabda, RM5, sabda, Dah. RM5, sabda hari. Sayur. Hari, lawan ni. 2 kilo 15 longan, 2 kilo 15 longan, 2 kilo 15. Kilo 10 longan, kilo 10 longan. Kilo 15 longan, 2 kilo 15. Ikan. Ada udang. Bukan dah beli dah udang. Dah beli lah. Ha, Dia kan free. tak tahu ada ke? Dia. Mana? Mencari apa? Balikan naik, balikan. Balikan dulu ada. Ha? Macam buat tengok tak rugi beli. Kecil. Lama. Ini ikan gaman jeruk. Ini ikan duri. Ini ikan masam. Macam tengok. Beza ni. Ikan jeruk. Selalu beli jeruk. Yang masam tu. Jeruk yang mana? Ni, jeruk yang ni. Beli ni. Beli Jeruk apa? dah bang. Berapa ni? RM5. Ah, okey, begini. Ni ikan, RM5. Nah, ikan rebus nak? tu ikan rebus. Dah siap bersih lah. Ha. Nak. Boleh. Boleh lah ikan rebus. Dah siap bersih lah dia, Wan. Pergi ikan Kita buat. rebus. Dah tak ada perut dah. Dah tak ada perut dah. Goreng. Boleh kan goreng. Dah buat dah perut dah. Satu apa? Ikan rebus yang RM6. RM6. Satu. Baru buat je. Baru buat petang semalam kedua. Ha, boleh lah dua. Dari Manjur Ipoh. Oh, Manjur. Tahu, Sungai Tapak. Oh, pakcik dia manja ke? Pantai Sompat. Oh, Pergi berniaga sana boleh? semalam. Oh. Malam berniaga dekat Pengkalang, Pasir Putih. Oh, pasir putih. Kami ambil jagung tu. Yang tu 5 Ahmad. Okey. 12 kan? 12 kan? Ikan 17. rebus, ikan ni. Ni sedap ikan beladak. Yang lama. Ya, ikan Ya, ngambung. itu 5. Ikan belanak kan? Kat rumah ada ikan Okey, belanak. Man. Miami ikan. Okey. Terima kasih banyak, Man. Okey. Alhamdulillah. Boleh 5. Miami ikan. Ikan belanak. Dia ni kawan kaki. Tengok. Ikan apa? Sotong. Dah beli ketam dah. Ha? Cantik tu ketam. Mak dah beli dah. Ada abang ambil sikit. 2 Man. 2 pinggan 10. 2 pinggan 10. Kalau masak, dah. Ikan apa ni? Ni ikan patin ni. Oh, ikan patin. Dia gemuk apa ni? Ikan puyuh. Ha? Tu ikan apa? Apa dia? Apa benda? Choi pan. Choi pan. Choi pan. Choi pan ke? Tu. Dah masak. Kesu atum kau atuk. Atai. Atai. Ha? Ha? Berapa? Oh, besar lah. RM10 sekilo. Ha.
dengan bas. Kilo ambil 2 kilo kan? Kilo apa? 2 kilo 18 ringgit. Kilo bas. Ya ni macam besar. Ambil semua. Tu kena ambil semua. Nak boleh ambil semua lah. Ni berapa? Ha? Ya ni berapa? Dah lebih kat 2 kilo. Ha. Kilo ke? 2 kilo bang weh. Ini berapa? Itu tu. Lebih bang. Ini. RM4 kita dapat lagi 600. Tak apa. Kalau 2 kilo pun tak boleh. Itu apa ada untung. Rasa lah tapi boleh. Tak boleh. Tapi ikut pun tu. RM10. Rasa satu. Madu berapa? 5 kan? Kilo 8 ni. Kalau sekilo 10 kilo. Ambil lah. Ini buah apa? Apple. Okey bang. Okey, kilo bang. Kilo apa? Hai. Nak beli churros ke? Ha? Nak beli churros? Beli 2 set ke? Ha? Churros? Ha? Tak churros? Nak beli ni? Dan cepat. Mana? Nak milk coklat? Nak apa? Satu set milk coklat. Okey, ada mana? Ha. Churros. Dek, milk coklat satu set. Satu set. Ada nasi kerabu, air, jagung. Ni apa? Cucuk-cucuk bakar. Oh. Ha? Kucing nak beli ke? Ramai ke? Tak beli ke? Tangan kiri Tangan kiri. Tangan penuh. Okey. Nah. Kepala pun. Kenapa? Kenapa? Sedap ke tu? Bagi RM2 lah. RM2. Tu yang sebelah tu RM1 lah. RM2. RM2 tak? RM2. Bapak balong. Semalam dia bawa Pak Long Okay. Dah tak amai pula bang yang cucuk-cucuk. Apa benda? Green tea ke? Boleh ambil teh ais tu. Green tea. Green tea? Ambil green tea. Coklat? Betul green tea tu. Awak tak. Ni lah ambil lica-lica nak. Green tea. Yang RM3.
Ni coklat. Dia tak Coklat satu Dek, coklat satu RM3. Dah, jom cepat. Dah tak payah pegang lah, kan upah. Straw mana? Straw dia. Tak payah bagi, tak payah pegang lah. Mak lu pegang. Nanti kau minum Cik nak minum ke? Tak payah. Nanti kejap. Jalan dulu. Boleh belang. Anak siapa ni? Ni anak siapa? Anak siapa ni? Anak Syaroy. Kan? Anak Miroy. Anak Miroy ke? Apa dia? Rojak tu. Mana? Dia boleh letak. Cak, tengok depan, Cak. Sapi. Menarik. Cak, tengok depan, Cak. Sapi. Menarik. Apa dah? Mana dulu? Oh tu. Ni ada telekung pada Kala-kala lagi telekung. Corak-corak. Bagian baju. Anak siapa lah ni? Anak siapa lah ni? Anak Acu. Baik. Kenapa nak tengok colour coklat hitam tu? Jun, Cah. Air orang lain. Air apa tu? Dia RM4. Oh, air dia RM4? Uyo, RM4 air dia. Dia marah Pak Long dia. Dan tu. Minumlah ni, cepat. Minum. Apa? Kita dah habis. Dah habis membeli belah dah. Apa hasil beli kita hari ni ialah Apa? kita beli buah, limau, buah mata kucing, ada keropok leko, Mana-mana buah. sambal, keropok leko sira ni. Ni apa yang ada ni, ada sebut-sebut cheese ke apa tak tahulah. Ikan masin, Ya, ada tisu. ikan gelama dengan ikan rebus. Ya Allah. Astaghfirullahalazim. Ni Maruku 2 untuk tengok TV. Ni apa dekor je? Ni ada curus. Ada curus. Ni apa dekor tak? Mana? Try lah tengok. Rasa sedap tak? Nah, curus semuanya. Curus ni kita ambil ni apa nama ni? Apa dekor? Mak awet. Ha? Oh,
Ya, memang. Curus. Kita lepak kat sini dulu. Tunggu mak kita. Sikit. Tunggu mak kita ni. Kita nak kena ni. Marilah kita Bawah ni tak apa, itu kulit je. makan. Mari kita wangi sikit bagi rambut, wangi sikit. Duduk tak apa kan? Dia wangi. Wangi sikit rambut dia. Kamu busuk. Teruklah Pak Long ni dia. Nah. Tu Maya kamera tu. Kau siapa? Kau tinggal sini ke? Tawar rambut. Pergi mana? Buat mana? Buka mah. Tengok Pak Long buat dia punya rambut lah. Buka mah. Ni ha. Cantik rambut Ni hitam. ya. Kereta. Tak ada. Kita makan kat sini sementara tunggu Cik Anung kita. Tak ada tisu. Tisu ni. Tisu. Rapik. Sedap ke buah ni? Rapik. Kita ni. Tak nampak ni Tisu. limau. Nah. Tak ni. Tak boleh. Tak, mana cukup satu rapik. Cukup. Tak cukup. Dia dengan tumpah. Awak cari sangat. Apa je? Lawa rambut Cah. Lawan bocah. Rambut ke? Ini kan bulu ke? Sabar. Mana tisu je? Dia dengan tumpah. Apa kena jenuh nak basuh. Mana lah Cah? Orang ni Cah. Macam rambut Ica. Macam rambut ikan manis. Tengok Cah. Ini Sabar. Pak Long ni kerja nampak. Cah, cicah coklat nak? Mama ni. Tengok Pak Long ni kerja. Sial rambut budak ni boring. Ah, cuba. Anak. Makan lah. Ini. Sabar. Ya, celup bagi kat dia. Kan kalau dia celup tinggal tumpah. Gigit. Mana opah ni? Gelap sikit lah. Makan kat sini. Balik kan ni? Ha? Balik kan ni? Tak tahu mak kata ajak pergi rumah Long Nizam. Boleh kata beli pack Nak pergi. Beli pack kan? Speed mat lah. Tak apa. Tak nampak. Si anak kalau nak beli jual dia kata nak telefon dia. Ha? Ada kat rumah kot. Kata nak telefon dia. Makan buah mata kucing. Ada buah. Makan buah. Ambil balik. Tak nak suap. Kau buat nak buat. Nak lebih tipu dia. Lagu dia. Dah. Dia nak lagi. Abah. Nak buat lagi balung. Dia buat lepuk-lepuk ke? Tak dah hari. Oh. Ini dia kena lah. Dan ke? Manis ni buah mata kucing ni. Ni. Manis sangat. Apa? Dia nak lagi apa? Buka mulut Buka mulut. Buka mulut. Asyik baik bawa air. Mai orang kat depan dah. Air tu. Ni sejuk. Oh. Ni aku pergi sondol benda ni apa? Oh, macam tu. Jongang. Mana buah cherry? Kat sini ada buah cherry Kita kat bawah pokok cherry ni. Abang dulu makan buah ni. Ni mana kita orang kecil-kecil tu? Ni masak ni. Ni ah, ni buah cherry. Ni. Mana? Ha, Dia ni. nak masak. Dia ada
Buah ceri ni dulu kecil-kecil rajin masak dulu. Masak rajin makan. Dalam dia biji kecil-kecil. Manis ni buah ni. Tapi dia punya merah. Ni tak merah sangat. Ni buruk ni. Buruk. Pokok ceri. Pokok lapar tadi makan ni. Dulu depan rumah penuh pokok ni. Pokok lapar makan ni. Sian. Tapi dulu Nampak tak? tahun ni cepat ni. Selalu gugur. Yelah macam ni nampak ni. Dulu kadang-kadang Nah. lapar makan ni. Nah. Siannya. Ni makan ni. Duduk bawah pokok kan. Pokok dia redup je lah. Nendang. Burung suka ni. Dulu masa kecil lah ada cerita dia kat kebun Abah. Banyak pokok ni. Dulu banyak pokok ni kat taman tu. Kita orang kecil-kecil kereta. Pada arwah Pakcik Alim tu dia suruh dia suka makan buah ni. Dia kata korang pergi cari buah ni, nanti Cik Alim bagi duit. Pergilah kutip yang masak-masak ni. Lepas tu dah kutip masak-masak merah, dia bagi 20 sen upah. 20 sen ke RM1? 20 sen kot rasanya. Nah. Tengok. Cicah ni. Ikan ni kecil ni. Itulah. Tadi tu lagi besar. Patutnya suruh mak beli tadi. Mak je tahu tempat dia. Itulah cerita dia. Kalau tengok pokok ceri, tinggal arwah Cik Alim. Fatihah. Nak air? Moga arwah Cik Alim ditempatkan bersama-sama orang yang soleh. Dah air. Dah air paling mahal. Cik Alim tu baik sangat. Ni ke gorengan mati sekejap lagi. Cik Alim. Laptop. Apa? Ni kawan gaduh 2 orang. Anak siapa lah ni? Anak siapa lah ni? Rambut macam cendawan. Cendawan ni. Ikut lagi. Barang jap. Kat speed mak. Tak payah. Ni ada kereta ni takut nak keluar. Aku nak beli. Mana barang yang hendak dibeli itu? Laju makcik ni. Cantik pun slipper ni. Ya. Oh patut macam kenal tadi. Macam kenal muka dia. Dia keluar tu. Okay dah, Dia next mak. destination. Dia tengok akak, dia tengok mak. Apa? Budak tu Apa kata? Dia pergi malam ni kan tak? Malu Nizam. Kejap duduk bawah dia. Kau duduk dalam. Buat adik. Dia apa telefon dia? Yap, kita dah habis shopping dah. Cik dah habis shopping. Macam dah pergi mall kan. Kita dah pergi Tak masak rumah ni. Ha. Ayah makan kat rumah masak. Kita dah makan. Lauk semua ada. Ya. Mana bawa boleh? Ini 9. Banyak. Tak nak. Relax. Kenyang tadi minum air ni. Relax. Jom kita balik. Dah settle dah semua urusan. Nak balik mana Cah? Balik kampung. Balik dapur. Balik kampung? Kampung saya. Mana kampung? Tapi kampung tak umi. Kampung kat mana?